Soalan yang ketujuh, kita berbuka sebab dengar azan maghrib. Lepas makan baru tahu yang azan itu orang gila. Baru jam 5 petang. Jadi gua ni gamuk. Padang dengan mukamu. Jadi bulan puasa, dia dengarlah orang bang petang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pun Allahumma laka sumtu wa bika wa bayadika aftartu wa bika amantu. Nampak? Zahabaz zama'u dan sebagainya. Puak bahang. Nah, lepas makan dah, dia ingat garik. Ni, bangun tidur. Lepas makan buka puasa, baru bunyi radio. Berita jam 5 petang. Nampak? Berita jam 5 petang, dia baru tengok jam 5 petang. Baik. Rosak dah puasa dia? Jawabnya rosak puasa dia. Kerana jauh lagi dengan masa berbuka dan dia tidak berhati-hati. Yang diberi maaf ialah orang yang sudah melihat-lihat dalil untuk mencari adakah sudah masuk atau belum dengan ijtihad, lalu dia berbuka padahal dia tersilam awal 1 minit, maaf pada syarak. Kerana orang yang mencari ini tidak pukul 5 petang, patut mu tengok keadaan dulu, lambat dengar orang bang. Dan benda ni pernah berlaku dalam bab semayang, kena semayang semula juga. Ada berlaku dulu di kampung kita di Terengganu, pukul 11 pagi, 10 lebih, 10.45, ada orang bang lohor. Dia bang, dia tak bang di masjid, dia bang dalam kampung. Dia jalan ke rumah orang, dia bang Allahu akbar, Allahu akbar. Ada moci-moci orang tua-tua ni semayang lohor. Dia kira orang bang bayang lohor lalu. Pasal kau tua ni, dia tak ada arah dah. Dia tak main Facebook dah. Dia dengung gitu, atas-atas dengung. Nak tunggu lohor. Pas lohor tunggu asar. Dia main, ada bunyi rabang kan, bayang tu. Padahal tukang bang tu lanjang pula. Lalulah kampung, orang gila. Pakai kain sahang sikit. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang pun puas mana? Bayang lohor. Jadi kita tanya tok guru kita masa itulah, tahun 90-an. Tok guru kita royak kena kondom mula. Pasal bukan lohor lagi. Dia yang kita dimaaf sedikit ni, kita duduk tepat dalam hutan, di laut, tidak ada bukti, kita mencari arah. Lalu lepas cari arah, mencari waktu. Lepas tu kita pun semayang dengan menyangka sudah masuk. Padahal belum masuk sedikit, maaf pada syarak. Dia gitu. Jadi kena dengar dululah. Sebelum kita nak melakukan ibadat, terutama dalam bab berbuka puasa.